Lain macam Lain macam makcik-makcik. Benda-benda macam ni jangan duk buang dalam sungai makcik. Huduh nampak ai. Jangan duk buang rata-rata lah no. Kalau tak mau pun tu. Najis. Alright, assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ni saya nak bawa pergi saut ikan lagi. Sebelum ni saya ada saut-saut juga, tapi disebabkan saya punya SD card dalam ni dia ada problem, so semua video tu tak jadi. So hari ni kita akan saut lagi dekat sungai ni ya. Okey, dekat sungai ni. Kalau okey lah, kalau tak okey kita pindah ke sebelah sana. Di sebelah hilir dia, ni sebelah hulu dia. So kita akan cari ikan hiasan. Kita tengok ikan spesies apa yang ada dalam sungai ni. Alright, jom kita saut ikan. Okay, semua kita bawa ada timba kecil, kita bawa aquarium, kita bawa tank kecil, senang nak display ikan. Kita bawa juga oksigen kali 8 ni. Bagus ni, kali 8 ni. Dia lambat habis bateri. Kuat bateri dia. So, kita pack semua. Okay. Alright, settle. Okay, hari ni saya nak review saya punya saut baru. Bag ni saya buat sendiri, ambil sendiri lah. Yang lain asing. So yang ni saut baru saya hari ni. Saut lama tu dah agak patah dekat sini ya. So yang ni lebih kurang dalam panjang macam ni je. Okay, jaring dia macam ni. So kita nak try saut baru ni, baru sampai daripada Shopee ni. Okay, jom kita saut ikan pasal ni. Baik, untuk first spot ni kita try belah tepi ni tengok. Okey, ada udang shrimp. Ada Malayan shrimp. Malayan shrimp. Ada satu ambil lah. Itu dia banyak. Okey, tu. Masuk siput pun ada. Banyak. Yang kecil-kecil ni saya ingat saya nak buat feeder lah untuk saya punya ikan kepala kemah lah kan, haruan lah, bujuk saya tu. Okay lah, sedap lah pakai saut ni. So recommended, memang boleh pakai. Siapa nak beli saut, boleh try ambil saut ni. Tu dapat banyak tu. Dapat Malayan shrimp. Lawa. Serius lawa. Cun ni. Okay. Ya Allah geng, tu dia punya belambak. Tebal sisik pun ada. Border saliver. Induk kampar. Tu dia. Ini beribu punya udang shrimp ni. Malayan shrimp. Punya banyak. Padu. Okay, jom. Okay, mau nak tengok style dia macam mana. Okay, macam ni. Tahan. Kocok yang kaki.
Oh dia, habis semua masuk. Okay, buat tu. Lambak. Ini kalau buat umpan ni saya tak pasti ikan apa makan. Kita agak sini tengok. Berlambak. Buat tu. Banyak sangat kita tak ambil lah. Banyak. Banyakkannya ni apa ni? Malaysia shrimp udang. Okey, kita dapat seekor panggio. Panggio memang suka duduk dalam buluh-buluh macam ni. Okey, habis. Panggio. Panggio semi kinta tu. Okey. Cantik. Okey geng, dalam satu buluh ni ada 2 ekor lah panggio. Ya, sebuah. Ini seekor. Kemudian ada seekor lagi rasanya. Tu. Okey. Oh. Dalam buluh tu ada 2 ekor panggio. Ataupun ikan ulat. Ini namanya ikan ulat ni. Okey. Ya ulat. Okey. Yang tu dah. Panggio semi kinta. Panggio ataupun ikan ulat. Cantik. Antara pemburu-pemburu akuarium memang minat ikan ni. Tu. Lawan. Serius lawan ikan-ikan rem macam ni kita nak cari geng. Kedai akuarium mana ada jual. Ada setengah kedai yang cari ikan air tawar ni untuk jual. So ikan-ikan Malaysia memang padu lah dalam pemain. Okay. Nak try tengok bawah batu ni ada apa. Nak tidak atas tu licin. Sama juga Malayan shrimp saiz besar. Besar saiz dia. Kita baru sauk kat tepi-tepi ni. Banyak spot lagi tak pergi sini. Kita dapat yang betina. Juga udang. Okey geng, siapa yang berminat dengan udang ni, nak cari spot udang ni, boleh datang jumpa saya lah. Geng, kawasan ni agak dalam juga ni kawasan ni. Dalam. Kalau agak dalam sangat, jadi kita ubah spot. Dalam pun susah nak sauk.
Ini kan Malay shrimp ni. Okey geng. Dapat lagi seekor. Panggil ikan ulat. Lawa. Tu dia. Bercampur. Wah. Cantik. Kita terasuk lagi tengok ada lagi. Yang berlambak. Tak terambil lah, banyak sangat. Okey. Kita dapat Pseudogobius oligatix. Ikan belodok besar. Belodok mulut besar, tak silap. Tu. Okey. Tu. Nampak. Kita ambil ikan ni. Lepas lagi tengok kat sini. Last. Lepas tu kita tukar spot lah. Saya malas nak pergi sana. Dalam sangat. Kita lalu kat sini. So next time kita try kat sana. Wow. Nampak tu. Kita dapat 3 ekor panggiu. Saiz paling besar yang pernah saya dapat ni panggiu ni. Okay. Tak lah, nampak ke dalam kamera ni. Sekejap. Saiz paling besar. Rupanya dia suka duduk kat situ. Tu. Padu saiz ni. Mantap. Hari yang mantap. Okey geng, itu dah yang saiz besar saya dapat tu. Panggil semi kinta ataupun ikan ulat. Cantik color dia geng. Belang-belang. Mantap. Cantik lah. Okay geng, kita cuba lagi sekali. Dapat lagi seekor. 2 ekor. Dapat lagi 2 ekor geng. Ikan ulat tu. Tu. Tu dia. Okay. Bukan 2 tapi 3. Ada terselit juga tu seekor lagi. Tu. 3 ekor geng. Alright. Jom kita cuba lagi.
Udah kan, dapat lagi 2 ekor lagi. Kita ambil dulu. Yap. Oh, lepas itu tak apalah. Kita memang nak release pun. Okay. Lagi satu. Ekor lagi. 2 ekor. Aduh. Spot ni memang banyak. Ikan ni dah genggam dalam tangan pun boleh terlepas lagi. Oh ya. Tak dia. Badan dia lecin. Sama juga macam belut. Tu dia. Oh, melompat ekor. Dia boleh melompat kat geng. Baru kita tahu kan. Nampak. Air penuh dah melompat. Kurang kasih air. Apalah, kita release lah. Bagi tahu tak ambil banyak sebenarnya. Okay, adalah 3 ekor tadi. Okay, kita simpan je. Lawa geng. Okay, jom kita ubah spot dulu. Kita pergi sebelah sana. Jom. Okay, geng, kita dah sampai spot yang sebelah ni. Okay, ada buluh kan. Ada buluh. Buluh besar tapi tak ada apa. Okey, abaikan. Try lagi. Udang go shrimp ni dapat. Udang go shrimp. Ada 2 ekor.
Ha tu. Apa nama ni? Pseudogobius oligatix. Okey tu dia. Saya cakap tadi Pseudogobius oligatix. Belodok mulut besar. Spesies gobi kat ni. Jentik. Dia makan jentik. Dia makan benda-benda hidup ni. Pelet saya tak pasti sebab saya tak nampak lagi dia makan pelet. Kita cuba ajar dia makan pelet. Ni ada buluh panjang ni. Mana nak buat ni? Ya. Nasib lah kalau ada ikan dalam ni ada. Geng. Wah, kita dapat spesies rare, kita dapat ketam air tawar. Tu. Mantap bang. Mantap. Kita dapat ketam geng. Speed dia padu. Ini aku takut. Ini aku takut. Ini kita kena berhati-hati. Mata kat mana? Okey, kita cari bekas. Ada pula balang ada orang buang kat tepi ni. Tengok tu kalau dah rezeki kan, balang pun kita dapat. Elok lagi balang ni. Okey, tu dia ketam dia. Alamak, cantik macam ketam bakau. Tapi ni air tawar geng. Nak kata ke laut jauh lagi. Tak sure. Tapi ni ketam lah. Apa spesies dia saya tak tahu. Ketam air tawar lah kot. Ketam sungai air tawar. Okey. Alright. Kita simpan. Okey, kosong tak ada. Saya masih lagi cari beberapa jenis spesies macam tilan ke apa ke. Sebelum ni saya dapat banyak tapi video tak dapat direkod. Okey. Kita cari tu. Macam saya cakap tadi lah, saya punya video tu ada masalah dengan SD card dia. Garis Ghost shrimp kita ambil. Nampak feeder lah. Alright, tak ada. Jom kita ubah sama. Ni baru satu side je bang. Macam-macam dah dapat. Banyak betul siput. So ikan gapi pun ada. Tak nak lah. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ni boleh juga jadi feeder kan. Okay, kita ambil dulu buat feeder. Sekat kat sini. Terkocak sini. Okay, tak ada.
juga Pseudogabius polygactix. Okay. Dia banyak kat sampah lagi. 2 ekor. Okay, 2 ekor. Kita dapat 2 ekor. Tetap. Okay, tu dia. Pseudogabius polygactix. Ada 2 ekor. Terus duduk kat sampah. Rasa dia melekat kat sampah ni. Yang satu ni macam Amigobius hoveni, yang bawah ni. Sebab bentuk color pun lain. Yang ni memang Pseudogabius polygactix lah. Yang bawah ni. Yang bawah ni rasa ni Amigobius hoveni. Jom kita simpan. Udang Malaysia ni banyak sangat, kita tak ambil lah. Lepas balik. Banyak sangat, terlalu banyak. Malaysia ni banyak sangat. Sampai pernah satu hari tu saya ada jumpa seorang tu duduk sok-sok kat sini. Dia tanya dia, udang banyak-banyak ni buat apa? Bela ke? Dia kata tak bang, makan. Malaysia ni dia orang buat makan. Dia tanya asal mana, rupanya daripada Iban, daripada Sarawak. Dia tentera dekat sini, so dia sok-sok dekat sini, dia buat makan lah. Dia kata celup tepung sedap, dia kata, tak tahu lah. Okay, kita dapat ikan. Kita dapat terbul Osteochilus vittatus. Okay, ambil lah. Terbul Osteochilus vittatus. Pun ikan terboy. Itulah orang Melayu kata. Yang lain ni ikan gapi, kita buat video. Okey. Penat geng. Penat. What's that? Oh, cengkerik. Cengkerik boleh kita dapat ke? Ni cengkerik lawan ke apa ni? Sana. Jangan masuk sungai, nanti kau kena makan. Predator banyak. Sana. Pseudogabius polygactix seko. Okay, yang lain tu semua feeder.
tu kita dapat yang kecil. Sudah biasa solid kat tips. Ada melekat tu macam ikan cicak lah. Dia suka melekat kat dinding aquarium ni. Lawa. Kepala timah. Kepala timah saiz besar. Tak biar. Okey, kita dapat udang shrimp. Kita dapat juga climbing perch Testidonius. Tuh, tak pun ikan puyuh, baby ikan puyuh. Tapi kat rumah ada seekor anak baby, so kita campur dia buat kawan. Okay, kita dapat juga ghost shrimp. Kita dapat juga pseudogubius ni. Okey, belah sana agak banyak, kita ubah belah sana pula. Okay. Kita dapat anak puyuh, baby kecil je, besar kelingking ni, baby puyuh ni. Tu kami pseudogubius tu, kita dapat saiz besar juga tu. Okey. Okey, jom besok lagi. Okey geng, alhamdulillah Macronatus maculatus. Okey, tu dah nama dia. Nanti saya letak kat bawah. Kita dapat tilan mini, tilan bunga. Okey, Psycho, target tercapai. So bila dah target tercapai ni, dia jadi malas sikit lah nak mencari dah. Okey, tak apa, kita cuba lagi.
Oh, itu dia. Lagi lawa buang air sikit kan melompat. Oh baby. Udang ni banyak. Shrimp. Sama juga ikan terbul. Ada sampah. Krem ni, kaki krem. Dah. Relax dulu. Boleh. Itu kalau saut-saut sini kena guna macam ni. Sebab nak angkat dia berat ni. Kalau saut tak ni tak kuat memang patah.
cari sampah. Ada pun buluh. Buluh terbelah. Ni bahaya geng. Ini bahaya. Apa tu? Dalam sungai macam-macam. Tuh, ini kalau terpijak terbelah dik. Terbelah. Aduh, mana nak campak. Apa kita letak kat sini tu. Lagi kita nak pergi seberang sana, kita ambil. Oh, ni nampak ni. Ini dek terbelah kaki dek. Terbelah. Gak ada makneka, cawan, botol, pasu semua buang dalam ni. Itu yang malas tu kalau saya start cari sampah mula. Nak merepek kerja nampak ni. Tak perlu kita. Jadi kita angkat lah apa yang patut. Yosh. Ini berat ni. Apa ada bawah ni. Tak ada apa. Kat situ. Kosong. Okey, kosong. Ini kita buat tagan kat sini. Buat tu tagan. Okey. Nanti next time kita angkat. Geng, Channa striata geng, ataupun baby haruan tu. Channa striata. Okey, jom. Ni kita nak lepas dalam parit rumah. Let's go. Apa dek? Oh, pasu pecah dek. Terbelah kaki dek. Terbelah kaki kalau pijak. Bahaya. Pasu lama. Sampah-sampah sini. Oh, berat. Ini berat. Hai. Aduh, hai. Dia macam lain macam makcik-makcik. Benda-benda macam ni jangan duk buang dalam sungai makcik. Huduh nampak ai. Tu disimpul-simpul kot ni. Makcik, ni saya siapa makcik tu. Ni saya siapa makcik Makcik jangan duk buang rata-rata makcik no. Dah jadi tukun ikan dalam sungai macam ni. Oi, ya Allah. Tahu dah nak buat ke mana ni. Takkan nak bawa balik. Lagi bini kata apa pula. No. Makcik-makcik no, jangan duk buang kata-kata lah no. Kalau tak mau pun. Tu. Ini najis. Okay. Tak larat lagi. Penat sangat lah. So dah 3 jam kita sok. Okay, tak sedar. Dah 3 jam kita sok. Hasil hari ni kita ada macam-macam ikan paling best tu ikan ulat tu kita dapat banyak panggil semikinta tu. Okay. Betul kita dapat maculatus. Tilan kecil tu, tilan mini tu. Kita dapat ghost shrimp banyak Malayan shrimp banyak.
Terdapat Osteochilus vittatus, terdapat tebul, terdapat tebas sisik, Barbodus salifer, dapat apa lagi ya? Ketam. Barang rare kan, kita dapat ketam. Ketam air tawar kan. So saya relax kejap, tengok-tengok tinjau dengan sungai ni, apa yang boleh dibuat. Macam tepi saya ada letak buluh tu. So next time boleh angkat lah buluh tu. Dekat situ pun saya ada letak buluh. Next time kita boleh angkat buluh tu. Itu saja video untuk kali ni. Okay, harap you all enjoy. Ikan-ikan ni saya tak buat apa pun. Yang lain, yang udang tu semua saya buat feeder. Yang ikan rem macam panggil tu, saya ambil belah. Okay. Banyak lagi geng, banyak lagi sebenarnya. So sepanjang tengok sungai ni kan, panjang-panjang sungai ni, saya baru main dekat sini. Main kat area di sini. Nampak ni. Okey, 3 jam. Hujung-hujung tu saya tak pernah pergi lagi. Okey, saya tak pernah pergi sauk lagi. Okey, saya tak tahu apa dah. Okey, aduh. Hati-hati kat sini banyak kaca kan. Macam tadi saya tunjuk kan, kaca banyak. Macam ni kita tak tahu apa dia. Batu. Okey. Banyak lagi tempat saya tak tahu. Tak bisa sauk lagi kat ujung-ujung tu. So next time lah kot kalau ada rezeki. So, video kali ni cukup setakat ni saja. Sama sauk baru saya ni. Okey, alhamdulillah tahannya. Alright. Itu saja video untuk kali ni. See you next video. Bye bye.